So bila MJ melihat macam mana formula MJ cuba susun untuk 1 juta pertama melalui 2 teknik. Satu adalah cash and compounding. Yang kedua adalah financing and equity. Dua teknik ni untuk capai 1 juta pertama, which MJ rasa is achievable untuk semua orang. Bermula kalau umur 25, dia ada mindset boleh simpan 2,000 sebulan. Apa respon Hayat? Wow. Simpan 2,000 sebulan. Memang sangat sukar. Memang ada orang kata, mana logik? Okey, ada orang bukan sangat sukar, hampir mustahil. Mustahil. Atau mustahil ke? Tapi kenapa MJ boleh buat? Kenapa MJ boleh buat tanpa ilmu ketika itu? Kerana direction. Kerana 1 juta pertama. Bila nak 1 juta pertama tu tapi tak ada ilmu, MJ mulakan dengan cash and compound dekat tempat yang risk tolerance dia rendah. Dia punya risk dividen dia rendah, iaitu ASB tabung haji. Itu je MJ mulakan. Ini perjuangan, bukan sekadar show. Hayat Ishak Show, selamat berjuang. Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan saya Hayat Ishak dalam satu lagi episod Hayat Ishak Show. Dan hari ini Hayat nak mengulas ni, gaji rakyat Malaysia naik tapi masih tak mampu beli rumah. Betul ke keadaan itu berlaku? Adakah betul rakyat Malaysia gajinya naik? Kalau betul naik, kenapa tak mampu beli rumah? Atau mungkin kita tak naik pun gaji kita and harga rumah yang naik melampau-lampau. Jadi kita akan mengulas dan kita akan tanya tetamu Hayat hari ini, seorang insan yang Hayat sendiri sanjungi. Beliau bermula, saya mengenali beliau ni sebagai business partner dulu. Bayangkan saya kenal beliau sebagai business partner dahulu, lepas tu jadi sahabat, lepas tu kami jadi business partner kembali dalam perniagaan-perniagaan yang kami anjurkan. Dan alhamdulillah Hayat bersama dengan hari ini seorang insan yang sangat-sangat Hayat kagumi. Beliau merupakan wanita ikon wilayah Persekutuan 2024 dan 2026 sehingga 2026. Beliau juga adalah founder kepada IYCSB, penganjur program-program kewangan yang paling gempak kat Malaysia. Okay. Dan beliau sudah pasti adalah mentor profil kewangan nombor 1 di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya di Hayat Ishak Show, the one and only MJ. Wow. Wow. Macam buat seminar rasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, MJ selamat datang. Terima kasih atas jemputan untuk sesi hari ini. Kan? Akhirnya sampai juga ke studio Hayat Ishak Show. Itulah finally MJ first time jejak kaki ni, walaupun bersahabat dah lebih 10 tahun. Ya, betul. 2016 lebih kurang kot. No, even before that. 2000, ya. So Ya, sebenarnya lebih betul. 10 tahun. Lebih 10 tahun. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Hayat pun dah mengenali MJ dan suami dan tim. So Hayat sangat-sangat bersyukur kerana MJ hadir dalam hidup Hayat ni. Modul pejuang hartanah dah dilengkapkan dengan modul kewangan. Okey. Dan MJ nak sambung. Modul kewangan MJ ada blueprint hartanah Hayat. Masya Allah, tabarakallah. So Allah hadirkan kami berdua ni sebagai sahabat untuk saling melengkapi. Betul. Ya. Kewangan dan hartanah tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Hayat seorang yang sangat suka hartanah, tak boleh lari daripada kewangan. MJ orang kewangan yang suka hartanah. Ya. So hari ni kita nak terus masuk dalam topik. Nanti along the way Hayat nak tanyalah macam mana jadinya seorang manusia macam MJ ni. Okey. Tapi kita nak membincangkan topik gaji rakyat Malaysia ni makin naik kalau tengok statistik negara. Yang kerajaan umumkan kan makin naik. Dan kalau Hayat sebutlah one by one lah. Kalau kita tengok kan median gaji seisi rumah. Seisi rumah bermaksud suami isteri satu rumah lah. Suami isteri satu rumah. Dan kalau kita lihat dari gajinya 2,800 sebulan pada tahun 2009, sekarang dah menjadi nak kena jenguk 6,300. 6,000 daripada 2,800 pergi kepada 6,300 within
Berapa 13 tahun? years. 13 tahun. So kenaikan sebenarnya 123%. 123%. And setahun naik 6.3%. Ya, so kalau ikutkan kenaikan gaji seisi rumah ni terus menaik. Tapi pada masa yang sama kalau kita tengok harga rumah dari tahun 2010 Tadi gaji, sekarang kita tengok harga rumah. tengok harga rumah. Okey, kalau kita tengok rumah harga purata tahun 2010 217,000 saja. 217,000. 2010 Ya, Sekejap fikir ada beli rumah tak 2010? Macam ada? macam ada. Dan fast forward 15 tahun kemudian. Ya, MJ ada beli office waktu itu. Okey. Dan kalau ikutkan naik lepas 15 tahun 15 tahun. 2025 purata harga rumah dah jadi RM502,000. 500,000. Okey, kat sini nampak kenaikan 130%. 130%. And kalau ikut tahunan dia sebenarnya kurang kenaikan dia berbanding dengan kenaikan pendapatan seisi rumah 5.7%. Pendapatan lebih tinggi berbanding dengan harga naik rumah Kalau tadi. ikutkan peratusan kenaikan setiap tahun. Faham? Okey. So, soalan dia. Soalan dia. Okey. Dan nak tambah lagi. Ada juga yang baru-baru ni ada viral juga, dia kata gaji aku 10,000 sebulan. Tapi belum tentu lagi aku boleh beli rumah. Duduk di bandar kot. Ya. Okey, right. So inilah yang Ahyat nak ulas dan kupas, dan Ahyat perlukan pandangan dan sebenarnya solusi daripada MJ. Macam mana nak bantu ni? Kerana maknanya rakyat Malaysia ni ada sepatutnya kemampuan untuk beli rumah. Tapi mereka tak dapat membeli rumah. So, ya, adakah MJ melihat perkara ini berlaku? Harga rumah naik, gaji naik tapi masih tidak mampu memiliki rumah. Jadi pada pandangan MJ, sebelum kita melihat kepada data-data tersebut, kita melihat kepada data tu di luar yang kita tak boleh nak kawal, tetapi kita melihat dulu isi rumah tu tadi. Apa kejadian yang berlaku dari segi perancangan kewangan? Betul tak? Betul. Kita melihat dalam rumah tadi tu, di mana kalau talking about tentang perancangan kewangan adalah duit masuk dan juga duit keluar. Sebenarnya itu je dua perkara. Dua perkara. Kalau kita cakap tentang perancangan kewangan, duit masuk berapa banyak, duit keluar berapa banyak. Cantik, sebelum kita bercakap tentang percentage yang kita sebutkan tadi, kenaikan rumah ke kenaikan gaji tadi kan, kita kena lihat dulu dan buat bukan perancangan. Kita kena restructure dulu, kita tengok dulu, itemizekan aliran tunai kita. Duit masuk tadi berapa, duit keluar tadi berapa. So MJ senang nak bagi faham, kita nampak kita ni penternak duit masuk ke penternak duit keluar. Ternak interest ke ternak dividen? Kalau interest duit masuk ke keluar ayat? Duit keluar. Duit keluar. Yeah. Kalau dividen duit masuk ke duit keluar? Duit masuk. Duit masuk. So kalau kita talking about percentage tadi, yang tadi kita tak boleh kawal. Yang ini kita boleh susun, manage, yang kita boleh kawal. So kalau kita tengok duit masuk, kat mana yang boleh menyebabkan duit kita masuk selain daripada gaji? Kalau kita cakap tadi kenaikan gaji katakan by average 6% tadi. Betul. Kalau kita tengok 6%, memang masuk naik gaji tadi. Tapi yang keluar, apa yang keluar? Inflasi. Inflasi kita talking about general kan, harga barang, perkhidmatan. Kita kena pandang juga inflasi perubatan. Kita kena pandang juga inflasi pendidikan. Benda-benda ni menyebabkan duit kita keluar tanpa sedar. That's why kena buat self reflection dulu household tu tadi. Duit masuk berapa, duit keluar berapa. Duit masuk kalau satu sumber gaji tadi capacity naik 6% tadi tidak menampung duit keluar. Duit keluar yang contohnya mungkin keluar lagi laju, inflasi lagi banyak keluar. Inflasi pula tadi ada barang perkhidmatan, pendidikan dan juga perubatan. Lepas tu duit keluar apa lagi? Kita buat loan kereta, interest 2.5%, 3%, duit keluar lagi. Kita buat pula home financing, contoh yang dah ada rumah, duit keluar lagi 4%. Ada pula hutang kredit kad 18%, kata gaji naik 6%. Tapi duit kredit kad hutang 18% keluar. Yes. Hutang personal loan pula 8%. Duit masuk ke duit keluar? Ya, duit keluar lagi. So jadinya perkara-perkara ni perlu dibuat self reflection dulu sebelum kita bercakap tentang as a whole. Kadang kita suka bercakap benda yang kita tak boleh kawal, tetapi kita tak nampak, kita bangun tidur tu ada benda yang kita boleh kawal bab perancangan kewangan ni. So dalam
momen ini Ahyat naklah juga pendengar kenal MJ. So, kenapa MJ jadi macam MJ hari ini yang sangat-sangat gigih berjuang untuk berdakwah menyampaikan ilmu kewangan. Macam Ahyat berdakwah menyampaikan ilmu hartanah. So, dari mana datang spirit ni, semangat ni? Dan MJ pun baru kata tadi kan, malam tadi pun tidur pukul 3 dan ni pun baru balik, baru selesai kelas 2 hari mengajar tentang pengurusan kewangan juga kan. So, dari mana datang semangat MJ ni? Dia sebenarnya mungkin ada yang tak kenal MJ. MJ ni asalnya adalah anak asnaf yang hidup di zaman awal 80-an di Felda. So anak Felda awal 80-an, my mother pun sekolah darjah 2, my father pun sekolah darjah 6. So I dibesarkan dalam keadaan yang dhaif I rasa kan. So nak makan pun beras pun tak ada, siap meminjam. So jadinya perjalanan hidup MJ selepas habis diploma tu, MJ ada 2 direction yang MJ jelas, iaitu pertama MJ nak flow in. Masa ketika itu tak perasan lagi flow in, tapi MJ ada satu mindset yang nak flow outkan duit MJ untuk allowance mak ayah MJ. So nak bagi mak 1,000, abah 1,000. Masa tu gaji 1,200, boleh bagi mak 100, abah 100. MJ fikir macam gaji 1,200. Wow, pun boleh bagi mak dan mak 100, Abah ayah 100. Tapi kalau mak bapak kita orang senang, 100 tu dia macam duit jajan je. Tapi mak ayah MJ orang susah. So jadinya bila MJ melihat keadaan tersebut, tak boleh lah ni, aku nak kena bagi seorang 1,000. So bermula dengan mindset sebenarnya. Direction. Bila kita ada direction kewangan yang jelas, nak bagi mak ayah kita seorang 1,000, kita punya income mesti kena banyak. This is the turning point yang MJ buat apabila MJ fikir macam mana nak multiplekan source of income. Sebab duit kita nak flow out, mesti kena ada flow in. So kalau flow out banyak, flow in sikit, yang macam MJ sebut tadi kan, kita duk fikir flow in tu gaji naik. Gaji naik 6%. Tapi yang nak flow out tadi, berapa persen pula? So jadinya turning point MJ apabila MJ sendiri melalui fasa mengurus kewangan tanpa ilmu. Banyak MJ buat kesilapan-kesilapan, tapi MJ direzekikan flow in tu banyak. Allah bagi pinjaman flow in tu banyak. Jadi bila kita ada nurture ilmu pengurusan kewangan, MJ background in accounting dan MJ pursue my study dalam kewangan. So nurture MJ ni menjadikan MJ mengurus duit yang MJ cipta tadi dengan lebih baik mungkin berbanding dengan orang lain because of nature tu tadi. So itu yang menyebabkan MJ dah melalui fasa 20 masuk 26 tahun mengurus kewangan pada awalnya banyak melakukan kesilapan. Kenapa MJ terus juang hari ini? Kerana MJ rasa kesian dengan rakyat Malaysia. Statistik rakyat Malaysia masih 84% gagal untuk menyimpan. 84%. 84%. Semestinya termasuk golongan M40 dan T20 yang bijak menjana pendapatan tapi belum tentu bijak mengurus pendapatan. Ya, mungkin dia nampak selamat dan hidup dia pun selamat kerana duit masuk tu sangat besar. Tapi sebenarnya pengurusan kewangan dia belum optimum lagi kan. Dan macam bila MJ nampak, MJ yang flow in kecil pada awalnya. Tapi apabila ada ilmu pengurusan kewangan tu, walaupun kecil, bila diurus dengan baik dan ada direction yang betul, insya-Allah kewangan kita tu akan berjaya lah. So jadi kat sini, kewangan ni, kejayaan kewangan ni bukan berapa banyak duit yang kita berjaya cipta. Tetapi macam mana duit yang berjaya kita cipta tadi diurus dan disimpan dan dilabur dengan baik. So this is a mindset shift. Mindset, betul. So ulang balik, so kejayaan kewangan bukan berapa banyak duit yang kita cipta. Tetapi duit yang kita cipta tadi diurus, disimpan dan dilabur. Kadang-kadang orang cipta, dia urus, dia simpan. Tapi dia tak labur. Sebab simpan ni dia agak traditional. So kita kena ada ilmu macam mana kita nak appreciatekan duit tu, compoundkan duit tu. So saya pun dah banyak berguru dengan MJ dan MJ ada 5 financial pillars tu kan. Yang formula Kula. Kula ni senang orang nak ingat. Kula, okey. Kula tu kalau anda bercakap dalam bahasa Inggeris, tapi Cula kalau anda bercakap dalam bahasa Melayu. Okey. Ya, betul. Itulah
actually dari mana yang MJ ilhamkan Chula tu CULLA tu? Okey, sebenarnya bila minat tentang ilmu perusahaan kewangan ni, MJ ambil professional certification Syariah Registered Financial Planner dan juga Registered Financial Planner. So daripada situ MJ belajar tentang banyak terma-terma tentang teori pengurusan kewangan. Tetapi MJ nampak kalau orang yang betul-betul minat dalam perusahaan kewangan, dia akan beria-ria belajar tentang terma-terma tu. Tapi bila MJ melihat kepada financial education di Malaysia, not ready yet untuk bercakap tentang perkataan wealth purification, wealth distribution, wealth accumulation. Dia pening lalat terus kan. Cen tu kan orang tak faham apa benda dia ni cakap. That's why MJ ilhamkan formula Chula tu. Okay. So boleh tak share? Okay. Senang nak ingat, Chula ni cipta, urus, lindung, labur, agih. Cuba ayat sebut. Of course ayat tahu dan bismillah. Tim kat belakang macam ayat boleh tak ulang? Come on brother. Ini ilmu, ini kalau dengan MJ, ini ilmu yang paling asas. Kalau tak lepas, memang tak boleh masuk kelas seterusnya. Dia memang kena tampur. Kena tampur. Okay, saya tak nak kena tampur kat dalam podcast sendiri. So C ialah Chula. C ialah cipta. You urus. Lepas dah cipta Pendapatan, berniaga ataupun bekerja. Tu dah dapat pendapatan, kenalah belajar urus dulu. Urus perniagaan, urus pendapatan perniagaan, urus pendapatan individu. Ya. Lepas tu bila dah urus, barulah kita lindung. Dan inilah step yang selalu orang skip kerana dia selalu pergi ke nombor 4, dia labur. Dan yang terakhir ni, yang paling kritikal yang saya tengok sekarang ni. Sangat kritikal tu. Sangat kritikal kan? Sangat. Iaitu agih. Maknanya kita dah ada harta, kita dah ada pendapatan dan sebagainya, tapi kita tak nak merancang semasa hidup. So kita biar kita pergi daripada dunia, and then waris kita dan anak beranak kita, pasangan hidup kita jadi berterabur. Yalah, kita selalu dengar pasal terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Sedekah amal jariah, doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. So kita perhatikan perkataan yang nombor 1 tadi, ayat nombor 1, sedekah amal jariah. Kita mencipta kewangan kita. What is the purpose? Yang kita cipta ni. Kan? Pasang strategi, dia menyumbang kepada sedekah amal jariah tadi. Isunya apabila tidak diagih, itu yang menyebabkan 100 bilion harta beku tu tadi. So harta yang dicipta tidak menyumbang kepada journey untuk kita sampai ke syurga ataupun neraka tu tadi. Na'udzubillah lah, neraka tu kan. So jadinya kita kena nampak penciptaan kewangan tadi perlu diurus dengan baik. Akhirnya dia menyumbang kepada membina strategi kewangan kita. Dalam kewangan ni ada hartanah, ada tunai dan sebagainya untuk menyumbang kepada sedekah amal jariah tu. So I think Chula tu sangat-sangat powerful kerana bila Ahyat pun berguru dengan grup-grup lain dan guru-guru lain, dia ada macam-macam versi. Betul. Tapi Ahyat rasa Chula tu yang paling lengkap and simple. Ada yang ringkas sangat, macam 3. Ada yang banyak sangat sampai 9, 7 atau 9. I think 5 is just perfect lah kan. Okay, so Chula tu cipta, urus, lindung, labur dengan agih. Okay. Tapi coming back to your story kan, MJ kan. Kenapa MJ membeli hartanah di peringkat awal? Datang daripada keluarga yang susah, asnaf, mak ayah pun susah. And then lepas cerita ni Ahyat nak membawa kepada rakyat Malaysia sekarang ni lah yang nak membeli rumah. Okey, kalau melihat sejarahnya kita pun tahu walaupun Ahyat dalam hartanah, tetapi MJ yang mula membeli hartanah. Kalau kita selalu borak kan. Tetapi apa yang menyebabkan MJ rasa early bird ni tak semestinya betul. Okay, sometimes late bird better than early bird. Okay, sebab pada usia MJ 22, MJ dah start beli property. Because MJ nak mencipta pendapatan yang agak bagus dengan buat 5 kerja dalam satu masa. Wow. MJ jadi kerja hakiki account assistant. MJ buat multi level marketing. MJ jadi agent insurans. MJ jual tudung. MJ jual handphone. MJ jual produk untuk jimat petrol. 6 lah. 5. 5 kan? Kerja hakiki. Multi level marketing. Insurance agent, jual tudung dan juga handphone. Yelah 6 dan jual produk untuk menjimat petrol yang sangat diperlukan sekarang. Ada tapi lagi dah tak ingat dah. Produk tu dah tak ada lah kot. Tahun 2001 sampai 2004 MJ buat multiple source of income. Memang sangat penat,
Tapi 3 years yang sangat MJ syukurkan kerana pada akhirnya MJ memilih bidang financial planning itulah. MJ memilih jadi ejen insurans sepenuh masa. Finally bila banyak masa MJ banyak explore tentang finance. So selepas MJ buat penjanaan pendapatan yang 6 tu tadi, so kita ada multiple source of income yang bagus. Masa tu social media tak ada Ahyat. Tak Tahun sangat 2001 tu dia tak sangat lah. Betul. Sebab MJ handphone botol air tu kan. Mana nak ada. okey. Handphone botol air tu kan. Botol air tu pun kecil. So jadinya exposure FOMO YOLO ni tak ada. So Yo. jadinya MJ memang ketakutan MJ adalah sebab dunia kecil MJ sentiasa meminjam. Meminjam duit manusia. Bukan minjam duit bank tau. Sebab mak ayah sekolah tak tinggi, jadinya kalau nak pinjam bank memang tak lepas. Jadi banyak pinjam manusia. So ketakutan MJ adalah apabila MJ kena pinjam manusia lain kerana MJ dah pernah melihat mak MJ diherdik kerana meminjam tak mampu pulang. So itulah kesedihan yang MJ rasa, no more aku nak pinjam orang. That's the turning point. MJ rasa aku kena gila-gila cari duit untuk aku jadi kaya. So MJ letak direction 1 juta pertama mesti MJ capai sebelum umur 30. Wow. Dan formula 1 juta tu MJ come up, MJ combinekan experience MJ dengan ilmu ahyat sebenarnya, iaitu memasukkan elemen property investment sebagai strategi untuk mencapai 1 juta pertama. Macam tu. So bila MJ banyak orang kata source of income tadi, MJ dapat bagi mak 1,000, abah 1,000, lepas tu MJ ada lebihan lagi untuk menyimpan. So MJ sebenarnya tak tahu pun ilmu perusahaan kewangan secara detail, tapi MJ jaga disiplin dalam menyimpan. So MJ penuhkan koperasi, MJ penuhkan ASB, MJ ambil ASB financing, MJ letak duit dekat tabung haji. So my priority adalah simpan, baru belanja. So bila MJ umur 21 sampai umur 24 tu kan komitmen tak besar sangat pun. So banyak portion boleh menyimpan. Sebab tu Rasulullah sebut muda sebelum tua. That's the key. Startlah daripada muda. Whatever kita punya perancangan ni, start muda sebelum kita tua. Because masa kita banyak, lapang sebelum masa kita sempit. Dan kalau kita melihat kepada kandungan Al-Quran, Allah sebut dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ni berkaitan dengan perancangan kewangan. 7 tahun perancangan untuk standby 7 tahun kemarau. Kan Ustaz Fazrul kan selalu sebut kan tentang tadabbur Al-Quran untuk surah Yusuf ni dalam pengurusan kewangan. So jadinya pengorbanan MJ rasa tak rugi daripada umur 21 tu berpenat-penatan kan. Kalau tengok penat tu sebenarnya 10 tahun je. Yang pertama betul lah surah Yusuf tu kan. 7 tahun tu penat-penat, lepas tu menikmati menuainya 7 tahun selepas itu. So disiplin dan menyimpan. Okey. Ni pendapat Ahyat pasal menyimpan ni. Tidak ada orang yang jadi kaya raya kerana menyimpan. Okey. Tetapi kerana disiplin menyimpan itu akan menyebabkan orang itu menjadi layak untuk menjadi lebih kaya lah. Betul. Dia kena bermula dengan disiplin. So adakah MJ lihat masyarakat sekarang? Adakah mereka boleh ada disiplin tu? Ada pengorbanan tu? Memang agak tough. Banyak faktor yang menyebabkan 84% rakyat Malaysia susah untuk menyimpan. Dan more than 61% menyatakan 1,000 emergency fund pun tak ada. Wow. So ni memang FEN punya statistik. So jadi dekat sini kita melihat pelbagai faktor, antaranya sosial media lah. Bila ada nurture yang FOMO YOLO ni menyebabkan ramai yang flow out duit tanpa sedar. Okey, apa tu FOMO YOLO tu? FOMO kan. So bila FOMO YOLO ni dia terikut-ikut apa yang ada di sosial media fear tu. Fear of missing out, you only live once kan. So betul. Dia rasa macam nanti kalau aku tak cuba ni nanti kan rugilah pula. Dia rasa YOLO. Mesti aku kena buat. Terikut-ikut tapi tak mengukur poket sendiri, wang di poket sendiri, tetapi dia terukur poket dia dekat jiran sebelah rumah dia. Kan renovation dan sebagainya. Kalau tengok rumah jiran cantik dia pun terikut kan. Itu dia ni MJ. Kalau jiran tukar kereta. Dia punya belia apa tu? Sebenarnya dah start dah. Apa? Belia sekarang Ayat more than 30% belia muflis. So mengerikan kerana
FOMO YOLO lah ni. Terikut-ikut. Dan Mufli ni disebabkan faktor loan kereta sebenarnya. Yalah, Bila personal loan kereta. Ya. So dia memberi faktor kepada kegagalan anak-anak muda dalam mengurus kewangan. Okey. So MJ kata tadi sekarang makin susah nak menyimpan. So bayangkan itu adalah antara disiplin asas sebelum nak membeli rumah kan. Betul. So apa yang dihadapi selain daripada YOLO, FOMO ni? Maknanya itu adalah kesan emosi dan psikologi kan. Betul. Tapi apa lagi yang MJ lihat kan Okey. daripada MJ buat seminar, jadi coach? Kalau pengalaman, sebab bila MJ bercerita dalam kelas-kelas MJ berdasarkan my own experience. Perjalanan MJ di awal tu apabila tak ada pun ilmu pengurusan kewangan, berdasarkan disiplin itu saja. Sebab tu tadi MJ cakap tentang urus, simpan dan labur. Bila MJ start rasa nak mengurus, MJ start menyimpan secara persisten. Lepas tu MJ start rasa kena labur lah. Itu yang beli rumah pertama umur 22 tu. Melabur tanpa ilmu sehingga melebur. Masa tu tak kenal ayat Ishak. So umur 22 tak kenal ayat Ishak. Masa ayat Ishak pun tengah belajar-belajar lagi. Ya, betul, kan? betul. Sebab ayat bermula umur 23. Ya, MJ umur 23, 22. 23, 24 MJ bermula umur 22. So MJ beli rumah daripada developer bankrupt di shopping mall. Ya. So tu antara faktor ilmu. Bila kita start FOMO YOLO tu satu hal. Kedua adalah direction. Sebab MJ bermula dengan direction. Sedikit bermula tadi, ramai orang direction tu tak ada. Direction MJ tadi nak capai 1 juta pertama. Bila ramai kat luar sana dengan FOMO YOLO dan tak ada direction kewangan. Dia tak nak pun capai 1 juta pertama. Tak nak capai 1 juta. Kenapa MJ nak letak figure 1 juta? Sebab MJ nak jadi jutawan pertama dalam family besar. Wow. Bukan family kecil. Sebab family MJ majoriti memang asnaf. Majoriti B40. So jadinya kalau MJ nak pandang kiri kanan, semua orang susah. That's why MJ letak direction 1 juta tu supaya MJ simpan duit MJ supaya dapat 1 juta. Kenyataannya simpan tu lambat kalau kita tak ada ilmu pelaburan. That's why kena belajar. Ada direction, belum tentu kita berjaya dalam kewangan sebab mesti kena belajar ilmu pelaburan. Okey, dia ada direction ni. So direction dia nak 1 juta pada usia 30, 35, 40. Okey. Dia nak memiliki aset sendiri, dia nak memiliki rumah, dah ada dah ni. Matlamat yang jelas. Tapi kehidupan berlaku and ada tak macam-macam. Tak seperti yang dirancang. Ya, okey. Belum cerita lagi kecemasan hidup tu. Tapi contohnya sekarang ni dengan BNPL, dengan segala shopping online, itu dia talking about BNPL ni baru posting MJ yang mendapat kecaman. Okey. Sebab apa tu? kan Ayat, MJ suka suka dikecam, bukan? Bukan suka dikecam. MJ suka buat sesuatu yang MJ buat, MJ boleh cerita. MJ tak boleh nak cerita tanpa MJ buat. Orang sensing dia perlu bukti. Yang apa yang MJ buat, MJ nak faham tentang BNPL. So MJ pun try lah membeli online melalui BNPL dan MJ saja lewatkan supaya MJ dapat screenshot. Kalau lewat bayar berapa yang di-charge tu kan. Okey, saya tak tahu. Purposely. Okey, itu satu. Dan MJ juga pernah having satu momen posting MJ tentang pajak. Dan MJ tak pernah pajak emas MJ. So, bila kita tak pernah melalui proses, kita tak faham. So, MJ pun purposely pergi bank untuk pajak untuk melalui the process. Okay. MJ suka mencuba untuk MJ tahu supaya MJ cerita tu bukan gebang-gebang cerita. Dengan dengar orang lain punya cerita. Okay, back to BNPL tadi. Yeah. Buy now, pay later kan. Beli sekarang. Beli sekarang tu sebenarnya ada duit ke tidak? Cash flow tu sebenarnya bagus ke tidak? Taklah selalunya. Tak tentu juga. Ada orang menggunakan BNPL dan dia dapat benefit daripada BNPL tu tadi. Ada benefit? Dia apa boleh. Benefit dia? Antaranya lah yang diborakkan dalam MJ punya posting tu adalah dia kata ada cashback. MJ tak tahulah sejauh mana cashback tu membantu berbanding dengan emosi berbelanja tanpa kawalan. Wow. Kerana BNPL ni dia cashback. Macam ada satu hantu. Energi yang hantu, senang nak jawab. Dia macam ada hantu. So bayangkan sebab you boleh beli tanpa you ada duit. Buy now, beli sekarang, bayar kemudian. Adakah you kaji you punya aliran tunai tu ada bajet setiap bulan untuk you beli buy now tu tadi?
Contohnya barang-barang kehendak. Kan? Kita nak beli tu tadi. Kan? Ada juga cakap alasan, saya beli barang keperluan. Tapi keperluan tu dah jadi macam-macam dah keperluannya tu. Yang Padahal kehendaknya. tak perlu. Kadang-kadang beli disebabkan promotion sehingga barang itu expired pun. Wah. Sebab nak buy now, barang dah expired, hutang masih ada. Ouch. Pay later. Sebab pay later. Dan kerisauan MJ apabila banyak transaksi yang teroverlook lambat bayar sehingga banyak transaksi itu terkena penalti. Okay, so bila MJ sengaja lambatkan tu, then apa yang you dapat? MJ buat yang buy now tu sebulan 3 kali payment, produk RM40 je. RM11, RM40. Macam tu lah. 30 something. Lepas tu dia buat 3 kali bayar, RM11. So lambat satu hari, RM8.90 berapa sen dah. Dia punya penalti. Penalti dia RM8. Dia sebenarnya one off. Bila kita lambat je one off. Tapi bayangkan satu transaction buy now kita kena penalti. Bayangkan kalau banyak transaction yang kita beli yang kita lupa nak bayar. Kalau lupa nak bayar tu salah sendiri. Tapi tak ada duit nak bayar tu lagi bahaya. Dia ingat due tu. Tapi tak ada duit nak bayar. Bayangkan. Kerisauan MJ itu. Sebab ketika buy now tu tanpa sedar. Memang dia berantu. Tu sebenarnya ada pro and cons. Bila ada yang kata, saya dapat manfaat daripada BNPL. MJ boleh cakap segelintir saja. Kerana apa? MJ berani cakap ni. Kerana kenyataannya, FEN mengeluarkan statistik 84% rakyat Malaysia gagal menyimpan duit. So, siapa yang MJ nak percaya yang sekadar komen beratus-ratus je? MJ tetap percaya kepada apa yang statistik yang dikeluarkan. So saya ada satu statement ni, mungkin orang tak setujulah. So statement saya, kerana BNPL, MJ tengok MJ punya pandangan kerana BNPL lebih ramai rakyat Malaysia yang tak akan beli rumah. MJ setuju? Wow. MJ setuju? Betul. Seriously. So tanpa BNPL, anak-anak muda dan rakyat Malaysia pun bukan boleh mengumpulkan deposit pun. Profil kewangan pun kadang-kadang tak berapa cantik untuk dapatkan pembiayaan rumah. Tapi sekarang ni dengan adanya BNPL dan saya pun tak tahulah, sepatutnya kita tak benarkan pun BNPL ni wujud kat dunia ni. Apa tujuan BNPL diadakan ni? Cuba ayat. Apa pendapat ayat? MJ pula tanya kan. Apa ayat pendapat rasa saya? kenapa? Apa tujuan BNPL? Untuk melariskan jualan. Ya, kan sebab bila memudahkan. When you have less friction kan, you just can press, you don't have to think about money, you can pay later. Ya. Bila kenaikan gaji itu berlaku tadi, sebenarnya gaji tadi dah di cross dengan inflation. So bila buying power tu semakin kurang, orang-orang berfikir macam mana nak lakukan jualan. So servis-servis begini dapat membuatkan jualan itu berlaku kerana ada servis untuk buy now, pay later. Tapi kita membayangkanlah, ada juga orang yang sangat memerlukan BNPL tu dan dia sangat berdisiplin. Tak tahulah berapa peratus daripada pengguna Tapi BNPL. Tapi MJ percaya memang tak ramai pun sebenarnya. Sebab life is all about how to control your emotion. Dan biasanya kita gagal dengan emosi kita. Emosi, okay. Dan bila MJ sebut tentang kalau lambat bayar BNPL kena penalti, saya pun terfikir tentang geng kad kredit yang mengatakan kad kredit ni banyak manfaat. Okay. Dapat point, dapat tiket free, dapat beli toaster, dapat toaster percuma lah, I don't know whatever. Dapat rebate petrol. Tetapi produk itu sangat-sangat lumayan untuk pihak bank kerana yang ramainya tak membayar, and yang kalau tak membayarnya kena pula penalti 18%. Tak ada pelaburan hartanah yang you boleh cari sekarang ni yang net yield dia ialah 18%. Kecuali kalau you ada tanah kat kampung, you bina rumah sendiri and then sewa pintu-pintu, betul. Atau you buat maybe homestay, atau you buat room rental yang you dah tambah berapa banyak bilik. Tapi itu pun bukan senang. Itu pun bukan senang nak dapat net yield 18%. Duit masuk yang macam MJ kata. To manage to
tu pun satu hal, tak ramai pun orang boleh buat macam tu kan. Manage pun, ya. Tapi yelah, duit masuk pun tak sampai 18%. Tapi yang confirm bocor tu, Betul. sampan kita bocor, is 18%. 18%. Tak apa ya, nanti diorang akan buat personal loan pula. Sebab personal loan pada diorang 8% je. Okey lah, tutup hutang kredit kad 18%, aku loan 8%. Dia gali lubang, tutup lubang. Lepas tu, bila dia dah selesaikan hutang kredit kad dia ada available limit lagi banyak. So, dia shopping balik. Wow. Itu transaksi yang berulang, overlap, itu yang nama sehingga overlap. menyebabkan 84% rakyat Malaysia gagal dalam kewangan. So, kita membincangkan semua isu ni kerana akhirnya topik dia, kita naklah rakyat Malaysia ni memiliki rumah. Betul. Okay, but is it betul perlu ke rakyat Malaysia ni memiliki rumah sekarang ni? Dari sudut kewangan. Okay, kalau talking about memiliki rumah ni, dia ada beberapa objektif lah. Tapi yang biasanya main kita sebut adalah rumah kediaman dan juga rumah pelaburan. So nak cakapnya kan sekarang ni rumah kediaman tu pun belum tentu ada. So MJ sendiri melihat kepada strategi, kalau kita nak mengurus kewangan, dia ada strategi macam mana kita nak apply untuk capai persaraan kita. Kenyataannya rakyat Malaysia tak berjaya untuk ada dana yang banyak untuk preparation persaraan Ahyat. So jadi dekat sini yang MJ nampak, Hartanah ni antara salah satu strategi yang boleh menyumbang kepada strategi persaraan tadi. Bila kita melihat kepada statistik juga, rakyat Malaysia ni bila bersara umur 55, dia akan rely on KWSP. KWSP boleh bertahan, kenyataannya KWSP keluarkan kenyataan bertahan 3 hingga 5 tahun saja. So bayangkan kalau kita tak support dengan simpan dan labur tu tadi. Dan kita talking about kalau simpan tadi, simpan cash. Berapa banyak cash yang perlu kita simpan dan berapa banyak capacity boleh compoundkan di tempat yang selamat. Bila tak ada ilmu, banyak yang simpan tadi kononnya labur, finally dia lebur. Okay, jadinya apa yang MJ keluarkan satu formula iaitu My Financial Blueprint to achieve 1 juta pertama seawal yang mungkin. Contohnya, fresh graduate, umur 25. Kalau kita buat perancangan kewangan, ada 30 years untuk perancangan persaraan sampai umur 55. Tapi MJ nak mindset rakyat Malaysia ni tukar daripada 30 tahun jadikan blueprint 10 tahun je. Menggunakan formula Ayat Ishak punya formula hartanah. Kan? Okay. Macam mana kita designkan 10 tahun, every year kita boleh beli hartanah sampai 3 biji hartanah contoh dalam masa 10 tahun. So kita letak direction 3 biji hartanah. Macam MJ sendirilah, MJ di dalam risk appetite yang medium and low. MJ bukan orang yang berani dengan kripto, bukan orang berani dengan share, dengan saham apa semua. MJ bukan jenis orang berani tu. MJ paling tidak pun MJ pergi hartanah, emas, ASB, tabung haji, koperasi, itu tempat MJ melabur dan buat bisnes lah. Okay. So daripada situ MJ nampak bila risk appetite MJ bukan yang tinggi, MJ consider hartanah, MJ pergi ke kelas Ahyat untuk MJ belajar, dan ketika MJ pergi ke kelas Ahyat tu sebenarnya hartanah MJ dah lebih daripada 10 biji dah sebenarnya. Tapi dalam keadaan ke laut dalam hartanah itu perlu di-restructure balik. So bila MJ melihat macam mana formula MJ cuba susun untuk 1 juta pertama melalui 2 teknik. Satu adalah cash and compounding. Yang kedua adalah financing and equity. 2 teknik ni untuk capai 1 juta pertama, which MJ rasa is achievable untuk semua orang. Bermula, kalau umur 25, dia ada mindset boleh simpan 2,000 sebulan. Apa respon Ayat? Wow. Simpan 2,000 sebulan. Memang sangat sukar. Memang ada orang kata, mana logik? Okay, ada orang bukan sangat sukar. Hampir mustahil. Mustahil. Atau mustahil ke? Tapi kenapa MJ boleh buat? Kenapa MJ boleh buat tanpa ilmu ketika itu? Kerana direction. Kerana 1 juta pertama. Bila nak 1 juta pertama tu tapi tak ada ilmu, MJ mulakan dengan cash and compound dekat tempat yang risk tolerance dia rendah. Dia punya risk dividen dia rendah, iaitu ASB tabung haji. Itu je MJ mulakan. So simpan 2,000 tu. Macam mana nak simpan 2,000? Logiknya income mestilah masa single tu income 5,000 ke atas, logik tak simpan 2,000. Komitmen tak banyak lagi kan. Boleh simpan bagi mak 1,000, abah 1,000, belanja 1,000, single boleh simpan 2,000.
Dia masa tu lah MJ cuba buat kan, reach 5,000 sebulan untuk simpan 2,000. So consistent upgrade multiplekan source of income kita, 10 tahun simpan 2,000 dengan disiplin. Finally 10 tahun dia boleh membentuk 280,000 dengan 3% return je. Dah tolak zakat dah. So bayangkan 10 tahun kita dah ada 280,000 cash compound kan. So dan second strategi adalah financing equity. Kita designkan 10 tahun setidak-tidaknya ada 2 ataupun 3 biji rumah yang nilaian dia 300,000 ke bawah, supaya kita tak ada risiko yang tinggi apabila kita nak jual ataupun kita nak sewakan. So sepanjang perjalanan MJ beli hartanah, rumah-rumah sewa MJ ni jarang kosong, sangat jarang. Sebab kadar sewa antara 1,800 ke bawah. So masih ramai yang mampu untuk menyewa 1,800 ke bawah. Kosong aja ada orang masuk. Dekat situ tak pening ke MJ banyak-banyak rumah sewa. Kita ada ejen hartanah kan. Ejen hartanah yang memang cari orang-orang yang mana nak sewakan rumah apa semua. Kita berkongsi rezeki je lah. MJ selalu meminta bantuan daripada circle-circle yang ada untuk carikan orang-orang yang nak menyewa rumah MJ. So bila ada hartanah tu minimum 3 biji, yang finally within 10 years kalau hartanah 3 biji itu 600,000, dia boleh pergi kepada 1.2 juta selepas 10 tahun. Bila dia naik 1.2 juta, by average lah dia boleh naik more, it can be less, tapi sebelum entry kena masuklah Ayat Ishak dulu. Baru pilih hartanah yang betul. Jangan ingat hartanah ni semua appreciate, tidak ya. Kalau salah beli dia tak appreciate. Macam MJ rumah pertama developer bankrupt kan, hancur 6 tahun setuju. Bermasalah emosi kan. So daripada situ dapat 1.2 juta settle loan bank, kita boleh sebenarnya gross profit lebih kurang 700,000 sebenarnya. 700,000 campur dengan 280,000 tu dah almost 1 million sebenarnya. So bayangkan kalau fresh graduate umur 25 tambah 10 tahun umur 35 ada aset 1 juta. Kan? Cash dan juga hartanah tadi nilaian dia 1 juta. Rasa-rasanya emosi okey tak? Okey kan. Betul. Kenapa MJ ambil faktor hartanah ni Ayat? Kerana ada facility yang kita boleh buat financing dan kita boleh memberi sewa kepada orang yang tak mampu beli hartanah, dan kita dapat ruang dekat situ untuk cash flow kita. Kita tak perlu menggunakan cash untuk membayar, kerana dengan hasil sewa tadi dia boleh membina profil kita dan boleh membantu kita membayar kos kita kepada pihak bank. Macam tu. Wow. Ya, so itulah orang yang ada impian 1 juta nak memiliki aset sendiri. Lepas tu dia ada disiplin. Tapi sekarang ni rakyat Malaysia pun ialah simpanan kan. MJ Asyik cakap pasal simpanan kan tadi, betul? Kan. And rakyat Malaysia pula tak ada simpanan. Banyak pula hutang kan. Adakah sekarang ni macam budaya hutang ni dah terlalu berluasa sampai kan ialah rumah kena beli rumah dah tak ada cara lain nak berhutang kan, dan kita ada pula pilihan untuk hutang Islamik kan. So adakah ini dah menjadi budaya dalam masyarakat kita? What do you think? Dia sebenarnya kalau kita throwback daripada zaman tok nenek kita kan, kenapa pula yang MJ ni tak dapat pula rumah daripada moyang-moyang ke atuk ke kan? Kenapa tak berlaku begitu kan? So kalau kita tengok perjalanan tersebut, mungkin mak ayah tok nenek kita ni tak ada ilmu macam mana nak menggunakan facility bank. Betul tak? Tapi bila time goes by, facility bank ni semakin diwar-war-warkan dan pembelian hartanah ni diwar-war-warkan, hutang ni diwar-warkan. Kalau kita tengok hutang ni dia bukan hartanah aja, dia pelbagai jenis hutang. Ramai orang memegang mindset tersebut dan tanpa sedar parents pun tertransfer mindset tersebut. Contohnya dari segi pendidikan, seawal anak kita masuk alam universiti, diorang ni dah berhutang. So diorang dah didedahkan kepada hutang. That's why MJ memang tak apply PTPTN untuk anak MJ, tak apply MARA ke apa semua, tak. Okay? Kerana kita nak bermula dengan mindset. Kita nak sebenarnya ramai orang-orang yang memperjuangkan untuk mindset berhutang ni untuk diketepikan. Hutang pula dia ada hutang baik, hutang jahat kan. So kalau cakap kenapa MJ berhutang financing hartanah tadi, sebab MJ nampak kepada perancangan menghasilkan aset. Tapi hutang ini perlu diurus.
Kan? So kalau kita tengok dalam surah apa, MJ pun tak ingat surah apa, tentang apabila kita berhutang kena direkodkan. Kan? Kena Al-Baqarah. diurus. Ayat Surah paling panjang. Al-Baqarah kan? Ayat paling panjang. Ayat paling panjang Allah sebut tentang bila kita berhutang kita kena rekodkan. Jadinya kat situ MJ nampak berhutang itu dibolehkan tapi dengan akad Islamik dan perlu diurus dengan baik. Dan bila culture hutang ni, hutang baik, hutang jahat tadi, dia sebenarnya perlu ada circle yang ada mindset kalau nak berhutang, hutang tersebut adalah leverage kepada aset. Contohnya apa ayat hutang yang leverage kepada aset? Hutang hartanah. Hartanah lagi? Ada yang leverage kepada aset. Hutang perniagaan boleh? Hutang perniagaan. Betul. Ada Lagi? Oh, ada lagi hutang apa lagi boleh leverage kepada aset ASB financing. Kan? Kepada aset. Yelah. Cash adalah aset juga. Okey, betul. So kita kena faham aset tu dia punya karakter dia macam mana. Kan? So jadinya kita kena kenal pasti kalau kita berhutang itu dia akan involve interest rate dalam bahasa konvensional dia kan. Profit rate dalam bahasa Islamik dia. So kalau kita melihat kepada profit rate ke interest rate, tetap juga berlakunya duit keluar. So kena berhati-hati dengan percentage duit keluar tu tadi, how to kontra balik. Contoh kalau kita berhutang hartanah, duit kita keluar 4%. Tetapi kadar appreciation tadi 6.3%. So 6.3 tolak 4%, kita masih ada profit di situ. Dan bagusnya profit hartanah, kita beli market value, bank value hartanah tadi, dia dah boleh appreciate kan market value kita panggil market value. Takut MJ silap. Market value kan? Harga hartanah tersebut berbanding dengan cash yang kita kena bermula daripada kosong. So kita nak compoundkan, dia lambat. Tetapi hartanah, ASB financing, kita beli aset tersebut walaupun dia belum jadi net worth, tetapi kita dah ada in advance. Itulah yang strategi equity tu. Yes, strategi equity di mana 6.3% tadi bukan bermula daripada kosong. 6.3% terus daripada nilai aset yang kita ada tadi, dia time to time dia akan membentuk net worth tu tadi. Yelah, bila mendengar MJ bercakap pasal kewangan ni kan, yelah kita mengharapkan rakyat Malaysia adalah celik kewangan tu kan, ambil cakna. Actually kan, dari umur berapa, bila sepatutnya seorang manusia itu nak kena belajar pengurusan kewangan? Ni belum lagi nak bercerita hartanah ni, tapi it has to start from pengurusan kewangan kan. Dia sebenarnya bermula daripada kita jugalah dulu. Kalau macam contoh, MJ dilahirkan dalam keluarga yang susah. MJ tak boleh expect mak ayah MJ ada ilmu pengurusan kewangan. Nak mencipta pendapatan pun susah. Tapi bila kita ni, mak bapak kita ni dah hantar kita masuk universiti, dia kena bermula daripada kita. Nak bagi alasan lagi ke yang kita ni tak pandai? Dah masuk universiti kot. Kan? Carilah ilmu pengurusan kewangan tu. Seawal kita didik anak kita tu daripada kecil. Namun, kita perlu ada financial education tu ketika mengurus duit anak kita. Kan, kalau kita tak didik awal, macam mana kita nak didik anak kita? Ni duit anak, duit raya anak pun mak bapak belasah. Macam mana tu? Duit raya anak pun mak bapak pergi. Duit raya anak takut mak bapak bayar BNPL. Astaghfirullahalazim. Nauzubillah. Janganlah. Yelah. So yelah, because saya selalu sebutlah kan, yang perlu disekolahkan tentang kewangan ni bukan anak-anak muda. Ialah mak bapak kepada anak-anak muda ni. Betul. Dia kena menjadi contoh. Kerana anak-anak muda ni dia belajar kewangan daripada apa yang dia lihat mak ayah dia buat, bukan apa yang mak ayah dia cakap. Dia lihat mak ayah dia ber-BNPL, shopping every time, every weekend, berbelanja tidak teratur, so dia akan mempengaruhilah anak tu kan. Dia bukan ilmu tanpa amal. Yang dia melihat mak bapak dia tu amal je. Amal membeli. Tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu. Bahaya. Bahaya. Ilmu tanpa amal tak jadi apa-apa. So sekarang ni dia nampak yang amal tu je, tapi mak bapak dia tak ada ilmu tu, yang dia nampak amal je. So kat mana? Amalan, amal yang tak elok pula tu kan. Okey. So kat mana nak cari actually, because dekat kalau tengok social media kan, ramai je yang bagi tips kewangan secara percuma. And sepatutnya
rakyat Semua di Malaysia hujung jari je selalu orang cakap kan. Tapi Saya boleh belajar dari YouTube, saya boleh follow dia dekat TikTok kan. Tapi rakyat Malaysia tak semakin cakna dan celik kewangan kan. Dan kalau MJ melihat kepada sepatutnya lah kan, apa langkah yang perlu dibuat adalah follow cikgu-cikgu yang bercakap tentang pengurusan kewangan ni, tapi follow rapat-rapat. So kalau boleh datang ke kelas yang bermodul. Kalau kita di hujung jari ni kadang-kadang dia tak tersusun. Bukan kadang-kadang, memang all the time tak tersusun. So jadinya bila kita masuk kelas pengurusan kewangan tu, kita akan dapat modul daripada basic tu sampai kepada advance. Kan? So perkara yang boleh kita mulakan, contohnya lah ayat kalau sebenarnya nak membesarkan anak bila teenagers ni pun bukan senang. So antara yang memang MJ nampak perjalanan yang MJ buat untuk MJ educate anak MJ sendiri adalah mulakan dulu ibu bapa ni tadi cari ilmu pengurusan kewangan, dia apply dahulu. Dia apply dahulu maksudnya daripada duit raya anak tadi, kalau MJ dulu kan ayat, MJ ambil 80% daripada duit raya anak MJ. Ambil untuk apa? Untuk simpan. Oh, okey. Masa dia kecil. 20% boleh beli toy. Okey. Beli pun pakai duit raya sendiri. So bila dia besar sikit, MJ tunjuk dia buku tabung haji. Okey, ni duit dia, duit raya dia, ada nenek dia bagi, semua masuk dalam tabung haji. Dan every year apabila tabung haji declare dividend, MJ akan tunjuk dekat dia, ini duit free yang tabung haji bagi. So dia feel like macam bestnya ada duit free. Pernah satu momen tu kan, anak MJ dia punya laptop rosak. Lepas tu MJ cakap dengan dia, okay, kalau nak beli laptop baru, mama ambil duit dividen tabung haji. Ataupun mama ada laptop second hand dekat office. Which one you want? Tak apalah pakai laptop second hand. Kerana dia sayang duit dalam tabung haji dia tu. So dia start ada mindset sayang duit. Actually seawal usia bila yang kita boleh bercakap pasal kewangan kepada anak-anak? Dia sebenarnya Ayah ada pandangan sendiri tapi just nak dengar. Antara action plan kita boleh buat, dia nampak amalan kita tadi suka menabung. Kalau kita simpan dekat dalam tabung haji tadi, dia tak nampak, MJ tunjuk buku, tunjuk duit free. Tunjuk. Sekadar tunjuk, happy-happy. Dan dia tengok, wow, aku ada 20, 30 ribu, 50 ribu. Tak apa. Ya, tak apa. Dan dia jadi sayang dengan duit dia. Realitinya itu yang berlaku dekat anak-anak MJ. Dan apabila umur dia 18 tahun, tanpa sedar 18 tahun ayat, daripada awal MJ bermulakan dengan ASB, tabung haji, dengan takaful, dengan emas, tanpa sedar kan, bila income kita bertambah-bertambah, kita punya anak, kita punya education tu pun kita dapat buat extra lah, SSPN. Tanpa sedar, MJ pun tak sedar, semua tu MJ subscribe. Baru ni last week MJ bercakap dengan group family, MJ nak educate anak MJ sendiri yang login. So MJ cakap apa password public gold, apa password tabung haji, apa password KWSP. Dah ada KWSP? Ni pun ada orang tak tahu. Oh, wajib. 14 tahun. 14 tahun kan? Wajib. Saya menunggu anak nombor 2, anak nombor 3 mesti masuk. Minimum 2,500. Ya, 2,500 setiap tahun dapat 500 kan? Sampai 5,000. Betul. So bila diorang login sendiri, itulah antara action plan yang MJ rasa kita bagi awareness dekat anak kita. So tanpa sedar ada 8 tempat yang MJ simpankan untuk diorang daripada kecil. So termasuk KWSP tadi. Termasuk KWSP. So boleh tak sebut some of it and then maybe manfaat untuk pendengar atau penonton? Okay. So mungkin ramai yang tak tahu kan. So nak mula yang mana dulu sebenarnya? Mungkin ada yang mendengar ni dia nak mulakan. Kalau dari segi pendidikan kan. Okay. Pendidikan kan masuk ayat. Tak, untuk menabung kan untuk anak-anak. Menabung untuk anak-anak lah. Okay. Dia dapat duit raya. Contoh. So contohnya daripada kecil, bukan tunggu duit raya. Dia orang lahir je, ramai ikut orang bagi duit. Adakah parents aware itu duit anak? Ataupun parents pakai? Jangan. MJ memang akan letak satu tempat, memang terus masuk tabung haji. Okay, masa awal tu MJ bermula dengan tabung haji. Actually MJ bermula dengan amanah saham wawasan lah sebenarnya. Tapi pada ketika itu dari segi return dan masa tu belum keluar fatwa, MJ masih ada doubt, MJ masih ada was-was, MJ tukar kepada tabung haji. Tapi sekarang ni dah ni lah kan. So tabung haji MJ bermula lahir tu lepas layak untuk apply takaful,
Kerana kita kena buat risk management. Kalau anak kita sakit, takkan kita nak keluar duit kita untuk bayar bil hospital. So MJ ambilkan medical card yang datang sekali dengan simpanan pendidikan dalam takaful. Tu yang kedua. Lepas tu MJ start ada lebih rezeki lagi, MJ masukkan SSPN, kerana SSPN dapat pelepasan cukai untuk pendidikan. So rugi kalau kita simpankan anak, kita tak masukkan elemen SSPN tu sebagai salah satu strategi kita untuk mengurangkan cukai dengan cara tidak melanggar undang-undang. Macam tu. Okey. Dan baru-baru ni pun pengumuman dia tertinggi sejak 11 tahun kan. 4.1% kan. 4.1%. Ya, Dia average boleh dapat 3 ke 4% lah. Macam tu. So bayangkan duit masuk 4%. Duit masuk tabung haji, hari tu declare tabung haji 5 something. Okey. Lepas tu KWSP lagi 6.15. Lepas tu emas lagi appreciate. Bayangkan duit tu bergulung-gulung, bermula dengan tabiat menyimpan je sebenarnya. Wow. And cerita sikit pasal KWSP, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak aware. Untuk anak-anak tu tadi bermula daripada 14 tahun, government memberi fasiliti kepada anak-anak ni. Kalau kita dapat menyimpan setahun 2,500, dia reward dengan RM500, semaksimum RM5,000 setiap tahun. Kalau kita berjaya setiap tahun simpan RM2,500, kan. So MJ memang simpan RM200.5 sebulan untuk RM3,000 untuk KWSP anak-anak. So daripada situ kan, tanpa sedar duit flow in 6.15% untuk diorang. So MJ selalulah test saja, log in lah KWSP, log in lah tabung haji, supaya dia ada awareness tu. Pasal awareness. Okay. So yalah, kita nak belajar ilmu pengurusan kewangan seawal yang mungkin. Jadi kita sebagai mak ayah ni nak kena kita ada belajar ilmu dulu supaya anak-anak kita dah tahu. Okay. Dan nak tengok lagi satu sisi lah. Bila orang tu dia tahu dia boleh menguruskan kewangan, dan bila dia tahu sebenarnya dia tengah dalam masalah kewangan, because nak buat keputusan dia nak membeli rumah ni, dia nak kena tahu kan dia ni dalam keadaan kewangan yang baik atau tidak. Sebenarnya bila, apa tanda-tandanya yang baik dan yang buruk? Bila nak bermula tu sebenarnya? Bukan yang nak bermula tadi tu dah seawal usia kan, kita dah bercerita tadi. Tapi bila dia tahu sebenarnya aku mengurus duit dengan baik ni, sebenarnya aku ni apa tanda-tandanya, apa isyaratnya, dan apakah tanda dia pula kewangan aku ni tengah teruk ni, aku tak boleh beli rumah lagi ni sebenarnya. Okey, sebenarnya puncanya bermula daripada seawal gaji pertama tu kita dah kena start alert. Start kita tak boleh cakap gaji pertama lah juga, sebab sekarang ni budak-budak muda di universiti pun dah menjana pendapatan dah pun kan. So punca asalnya adalah kenapa ramai rakyat Malaysia ni gagal dalam kewangan, kerana tak ada formula urus seawal pendapatan pertama tu tadi. So sebenarnya dia kena pegang formula. Tak kisahlah follow cikgu mana pun, percentage yang berbeza-beza pun, as long cikgu tu berjaya dalam kewangan, follow lah. Macam tu. So antara formula yang MJ selalu educate adalah 10, 20, 60, 10. 10, 20, 60, 10. 10% simpan dan lindung, iaitu takaful. 20% simpan dan labur, diversificationkan kepada pelbagai tempat. Okay. 60% berbelanja untuk komitmen, 10% adalah wastage, sampah. Bukanlah mengurus kewangan ni sampai jadi kedekut, tak Ahyat. Ada allocation untuk kita berjimba-jimba juga setiap bulan. 10%. Self reward lah. Ni lah Zeus ni kan. Aduh, terima kasih kepada terima siapa ni? Terima kasih kepada penaja. Thank you. Bukan Zeus yang menaja, jangan silap sangka. Tapi saya yang menaja. So tadi untuk soalan ayat yang pertama tadi kan. So maksudnya bila patut dia belajar, seawal pendapatan pertama dia dah kena ada formula. Tak kisahlah formula apa yang dia pakai, follow cikgu mana, tolong apply. Yang penting consistent apply. Itu yang pertama. Dan kalau sekiranya dia rasa aku ni okey ke tak okey dalam kewangan ni, perkara pertama kita kena faham 4 perkara. Wow. Income, expenses, asset, liability. Okay. Duit masuk, duit keluar. Okay. Positif dan negatif. Kalau dah senaraikan duit masuk, dah senaraikan duit keluar setiap bulan, negatif. Itu dah red zone. Maksudnya kita bermasalah aliran tunai. So kena buat screening, kena buat restructuring. Senarai tersebut kita kena jelas kat mana perbelanjaan kita yang menyumbang kepada kehendak
yang perlu dikurangkan ataupun dihapuskan? Seriously sebab Okey. tak guna pun. Ada banyak benda yang kita subscribe setiap bulan. Ya, Sebenarnya yang kita tak sebenarnya kita guna. tak pakai pun. Okey, saya pun senaraikan MJ. Semua subscription of all these internet services lah, online storage. Ya Allah, bila tengok di hujung Subscription tahun, tu setahun berbelas ribu. Uish. Ya. Is Tanpa sedar ya. subscribe. Bayangkan satu AI saja dah 100 sebulan. Sekarang ni dalam phone Ayat ada 8, tapi tak semualah Ayat beli yang full package. Okay. And then kalau ada yang super punya package tu lagilah tinggi. Lepas tu banyak lagi subscription lain. Nak storage sampai 5 terabyte lah. Lepas tu adalah pula yang program seminar, training course online dan sebagainya. Tapi ya, tak book. sempat pun. Ya, yang nak belajar bahasa itu, bahasa ini. Ya Allah, I tengok, uish, banyak kan lebih tanpa sedar 1,000 flow out. 1,000 sebulan. Tengok cash flow. Kalau dah senaraikan tu, negatif, kita dalam red zone. Okay, cash flow dia ada 3 je dia boleh. Mungkin dia ada lebihan. So itu green zone. Ada lebihan. Bagus Okay. satu surplus. Okay. Kedua, dia tak ada lebih, tak ada kurang. So yang tu kategori apa tu? Kalau MJ? tak ada lebih, tak ada kurang tu, kena melihat kepada ada tak portion simpan. Kadang-kadang dia tak ada lebih, tak ada kurang, tak ada pun portion simpan dan labur, simpan dan lindung. Tak ada. Kalau tak ada simpan dan labur, simpan lindung, dan itu kategori merah sebenarnya. Merah juga sebenarnya. Wow. Sebab finally duit dia habis macam tu je. Dan ini tanda-tanda orang tak boleh bersara. Wow. Orang-orang tak boleh bersara. Yes. MJ rasa macam risau kan Ayat bila MJ melihat ramai orang-orang tua yang bekerja kan, lelaki, perempuan, yang lelaki jadi security, perempuan jadi cleaner. So kita kena alert dengan situation ni, kerana kalau kita tak alert merancang kewangan kita daripada sekarang, itu salah satu tanda yang mungkin kita pun terpaksa bekerja begitu kalau sekiranya anak yang kita lahirkan pun tak berjaya dalam kewangan dan tak boleh membantu kita dari segi allowance kepada parents. So mengurus kewangan ni kita tak boleh bergantung kepada tak apa nanti anak aku akan bagi aku allowance. Tak boleh. Kita kena bermula untuk mengurus kewangan kita, memikirkan macam mana kita nak buat dana persaraan itu untuk mengelakkan kita bekerja semula di usia emas. Tapi kan MJ kan betul lah isu ni. Ini lagi satu isu because banyak sangat kat media sosial kan yang curahan hati anak-anak yang terbeban kerana mak ayah meminta dan menuntut kan dia nak kena belanja untuk adik-adik, nak kena beli kereta. Lepas tu ada pula cerita yang baru-baru ni dia yang belanjakan semua perbelanjaan untuk kenduri kahwin, tapi yang salam berisi tu dapat kat mak ayah. So sebenarnya mak ayah ni yalah dia ada tanggungjawab yang besar lah, dan ada ramai juga yang kita pun mak ayah ni. Ya, dan sebagai mak ayah yang menyebabkan anak-anak tu makin derita, makin sengsara pun ada. Ya, betul. Ya, okey. So kita banyaklah menceritakan situasi yang sebenar. Rupa-rupanya ialah gaji rakyat Malaysia tu mungkin meningkat. Tapi seperti yang MJ kata, jangan lihat data secara general, makro. Kena lihat apa yang sedang berlaku, and sebenarnya duit keluar itu lebih laju daripada duit masuk. Ya, household tu. Ya, okey. So katakanlah ada yang menonton hari ini, saya membayangkan dia nak membetulkan kewangan. Okey. Okey, dan Ayat membayangkanlah siapa yang mendengar ni dan menonton ni, akhirnya dia nak membeli hartanah. Okey. Itu impian dia. So mungkin dia dalam keadaan kewangan dia tak teratur ni. So Ayat pernah keluar kenyataan ni MJ. Kalau kewangan you bulan-bulan pun tak teratur, boleh tak tolong jangan susahkan diri dan orang lain dan beli rumah. Tolong jangan susahkan orang lain. Jangan beli rumah. Kerana kalau you beli rumah, you akan menyusahkan diri dan orang lain. Betul. Kalau kewangan you pun tak teratur kan. So bagi mereka yang rasa macam okey, dia nak beli rumah ni lah. Nak beli rumah, ada impian nak beli rumah. Dan aku nak betulkan kewangan. So MJ boleh tak cerita macam mana nak apa step dia ni? Banyak yang dah ceritakan tadi macam 5 financial pillars, lepas tu formula urus gaji kan.
Tapi boleh tak kita nak susun untuk Susun diorang? balik. Okay. Formulir yang biasa MJ gunakan adalah 6 financial restructuring process. Hui, bahasa Okay. aras tinggi. Okay. Tiba-tiba saya nak rasa bijak. Translate dalam bahasa Melayu dia. 6 financial. Restructuring process. Oh, so proses menstruktur semula kewangan. Tapi ada 6 pandailah tahap. bahasa Melayu ayat. Pandai. Alhamdulillah. So 6 ni ada 6. Ada 6. Okay. Pertama, setting goal and objective. Dia kena setting goal. Goal dia tadi kata nak beli rumah kan? Ya. Okay. So kalau dia nak beli rumah ni, berapa harga rumah? So kalau kita melihat berapa harga rumah tu tadi, konsistensi kita, kalau kita belanja tu tadi, dalam bahagian komitmen kita, ada kita bayar sewa rumah. Kan? Kalau household income, katakan dia bayar sewa rumah tadi, katakan 2,000. Kita kalau sewa rumah katakan 2,000 boleh? Okay. 2,000 ataupun 1,500. Okey, 1,500. 1,500. Okay. 1,500 kalau kita tengok installment untuk harga rumah 300,000. Kalau Betul. kita buat financing 300,000. So nampak kan sekarang nampak kalau lah aku beli rumah aku tu nilaian dia boleh beli rumah 300,000. Aku bayar sewa 1,500. Boleh pula dah 10 tahun sewa. Bayar 1,500. Kenapa aku tak boleh beli? Kena triggered benda tu. Kan? Jadinya setting goal tadi, aku boleh beli rumah 300,000. Objektif dia adalah nak beli rumah. So second step, analyze and bukan analyze. Identify data dan info. Gathering. Info-info kewangan, dokumen-dokumen kewangan, income, expenses, asset, liability tu perlu disenaraikan. Wow, yang ini ramai orang gagal sebenarnya. Tak buat. Orang tak buat. Tapi proses dalam perusahaan kewangan kena follow. So first ada matlamat and then Ada second matlamat, kena cari kena kumpul maklumat, data. kumpul maklumat ni semua. Data kewangan. Kan? Antara data yang kita dapat tadi, aku boleh bayar pula sewa rumah 10 tahun. 1,500. Rupanya aku boleh beli rumah 300,000. Itu data yang kita akan dapat dan kita akan buat analisa dan assessing. Menganalisa dan menilai kita punya information tu tadi. Kan? So, kalau kita melihat tadi income, expenses, asset, liability. Kalau kita teruskan menyewa, kalau kita tak buat analisa, kita tidak menyumbang duit flow out tadi ke asset. Dia hanya menjadi expenses. Dia tak menyumbang kepada aset. Kalau kita tengok teori dia, yang sihat, income kita dapat, kita belanja, membayar hutang, akhirnya dia menjadi aset. Isunya kita, income masuk, bayar expenses dan hutang, akhirnya burn. That's why kena ada objektif tadi, mesti menyumbang kepada aset. Finally, kita punya net worth, asset tolak liability. Setelah hutang habis, hutang rumah habis, dia akan menjadi nilai harta bersih kita untuk preparation bersara kita tu tadi. Kan? So, bila kita dah analisa, baru kita susun strategi. Susun strategi untuk memelihara tanah tadilah. Contohnya, bila kita dah analisa tadi, berapa deposit yang kita perlu ada untuk kita beli rumah tersebut. Kan kita ada portion simpan dan labur? Portion duit 20% simpan dan labur tadi, kita standby portion tersebut untuk jadikan deposit rumah. Simpan. 5 tahun ada duit deposit. Macam tu. Tak perlu pun nak expect perfect, nak ikut-ikut orang. Yang penting kita progress dalam pengurusan kewangan kita. Itu lebih baik. Kan? Bila dah study, kena ada deposit, kena ada renovation sedikit, nak masuk mesti nak pasang lampu semua. Kena masuklah kelas ayat Ishak kan, apa kos-kos yang terlibat kan. Untuk standby. Dia bermula dengan tindakan tadilah. Tindakan kecil itu tadi boleh menyumbang kepada tindakan yang besar. Selepas kita analisa, kita susun strategi, barulah kita apply. Masa susun strategi tu dengan ilmu. Barulah kita boleh implement strategi tadi, dan finally proses yang terakhir adalah sentiasa review, sentiasa monitor, review, adjust. Kewangan ni tak pernah habis. Jangan biarkan dia setakat tu. Kita sentiasa kena review dan letak matlamat baru. Barulah kewangan kita tu, yang tu dia saya suka. sentiasa progress. Ya. So dia bermula dengan setting goal tadi, matlamat tadi. So 6 kitaran tu dah habis dah. Dapat tak tadi? Okay. So MJ sebut yang keyword dia. First ialah set matlamat kewangan matlamat tadi. kewangan. Kedua adalah mengumpul data dan maklumat kewangan. Ketiga, menganalisa maklumat kewangan.
Keempat, susun strategi kewangan. Kelima, implement strategi okey. keuangan. Keenam, Nak monitor, sentiasa monitor, review dan adjust kepada matlamat baru. Saya membayangkan yang mendengar ni dia mungkin lah dia menjadi pencetus, dia sedar dan dia baru tahu. Sebenarnya macam mana dia orang nak belajar lagi daripada MJ? Okey, sebenarnya kalau tunggu nak MJ buat kelas ni seasonal. MJ sangat jarang buat kelas. Okey. Tetapi MJ banyak berkongsi di social media, seperti Ayat juga di social media, di IG MJ, di TikTok MJ, di Facebook, banyak financial awareness yang MJ buat, dan MJ memang selalu pun buat sesi-sesi podcast macam ni lah, tapi so far masih MJ seorang lagi lah. InsyaAllah nanti MJ pun nak panggil Ayat juga nak berkongsi. Boleh. Okay. So MJ pun ada buku, and then can you talk about your app tu? Okay. Because tak mungkin dalam podcast ni kita dapat mengajar the full story of managing money kan. So diorang nak belajar lagi ni MJ. Saya membayangkan. Dia sebenarnya kenapa MJ keluarkan produk-produk tentang pengurusan kewangan ni, MJ punya digital product My Financial Blueprint, which sekarang ni MJ dalam fasa upgrade kepada mobile apps. Kerana nak tarik anak-anak muda untuk start minat mengurus kewangan seawal yang mungkin. Kerana ramai yang mindset mengurus kewangan ni macam leceh, payah. So MJ nak digitalkan dia supaya dia orang seronok, di hujung jari boleh mengurus kewangan dia orang. My Financial Blueprint. Blueprint tu MJ buat untuk 10 tahun. Maksudnya fresh graduate, umur 25, umur 35, at least ada 1 juta lah. Kan, guna formula yang MJ sebutkan tadi kan, cash and compounding dan financing equity tu tadi. Buku-buku pengurusan kewangan, buku pertama MJ Jerat Kewangan dan Hartanah, dan secara jujurnya sifu yang mengajar MJ tentang mengurus hartanah adalah Ahyat. Dan MJ selalu mempromot Ahyat dekat student-student MJ. MJ kata dah lepas betulkan kewangan, you all kena cari guru mengurus ilmu hartanah ni kan. Kena cari ilmu hartanah. Lepas tu dia cakap, macam mana nak cari MJ? Cari guru hartanah yang tak menjual hartanah. Tu key dia. So sebab kalau ada yang menjual hartanah ni, takutlah pula ada conflict of interest dekat situ. So MJ kata carilah Ayat Ishak. Sebab MJ banyak belajar daripada Ayat untuk restructure. Bukan restructure kewangan masa tu, restructure hartanah. Dan yang saya kagum lepas MJ dah restructure hartanah, MJ dah ada kemampuan yang lebih, kapasiti kewangan yang lebih, sehingga MJ pun dapat beli rumah yang dijadikan madrasah bernilai kan 1.3 juta lebih kurang kan. So hartanah ni bukan sekadar boleh kita buat pelaburan dunia. MJ awal-awal dulu memang pelaburan dunia. Memang nampak duit je. Tapi time goes by, MJ nampak perjalanan hartanah MJ ada beli satu rumah 300,000, MJ jual 700,000, MJ profit lebih kurang 450,000, MJ dapat bawa mak dan suami menunaikan haji yang agak selesa, package yang premium. Kita dapat taja orang daripada penjualan hartanah. So MJ nampak hartanah ni boleh menyebabkan kita rasa nak memberi tu dengan mudah. Kerana kalau kita memberi hartanah dengan hartanah yang betul, ilmu yang betul, dia boleh menyumbang kepada profit yang kita boleh invest untuk ukhrawi. Itu satu yang MJ ada pengalaman yang MJ rasa sangat best lah dalam hartanah. Yang indah. Dan perjalanan tersebut MJ dapat wakafkan sebenarnya 2 hartanah MJ. Satu corner lot banglo 7 bilik MJ jadikan madrasah di Rawang, dan satu lagi banglo 1 tingkat MJ wakafkan untuk rumah inap ulama di Kelantan. So MJ tak pernah terfikir pada awal umur 22 tu suka hartanah, finally boleh wakafkan hartanah tu. Itulah antara matlamat besar, matlamat yang abadi kan, yang the ultimate goal sebenarnya. Berbalik jadikan kepada hartanah tu sedekah amal jariah tu Ayat. Yang amalan kita once kita masuk alam barzah, solat tak laku, puasa tak laku, yang berjalan hanya sedekah dan amal jariah. Macam mana kita nak susun strategi kewangan kita yang boleh menyumbang kepada timbangan mizan kita itu berat kepada pahala. Kita tak tahu ni berat pahala ke berat dosa, tak boleh teropong kan. Jadinya mengurus kewangan dengan keberkatan.
cari keberkatan dalam urus kewangan, insya-Allah kita dapat keberkatan dalam kehidupan kita. Macam itulah. Okey. So berbalik kepada isu kita sebenarnya Ahyat banyak lagi soalan nak tanya MJ ni. Tapi itulah topik kita ni ialah rakyat Malaysia secara statistik negara. Gaji semakin meningkat. Dan kalau tengok statistik memang betul. Seisi rumah, gaji pekerja formal. Tetapi pada masa yang sama rakyat itu semakin tidak mampu untuk membeli hartanah, kan? Betul. So apa kira kata-kata penutup lah untuk situasi ini, kerana kita dah bercerita apa realiti rakyat Malaysia sebenarnya berdepan dengan kewangan sehingga mereka tidak mampu beli rumah, kan? Sebenarnya kalau diurus dengan betul, dapat disiplin melawan Boleh kehendak, je. boleh je, kan? Ya. So apa kata-kata terakhir MJ? Pada MJ, setiap apa yang kita nak lakukan, kita berdasarkan pengalaman orang yang terdahulu daripada kita. Kalau kita tengok the richest man in the world in Malaysia pun, mereka ni di belakang mereka adalah pelaburan hartanah. Bila kita cakap tentang hartanah ni, hartanah adalah keperluan sebenarnya, keperluan semua orang, kan? Kalau sekiranya kita tak involve dalam hartanah, kita lah orang yang paling rugi. Dan kalau MJ melihat kepada macam mana nak melahirkan generasi kaya, antara strateginya adalah hartanah. Bagaimana MJ nampak diri MJ sendiri bila dalam hartanah yang MJ rasa MJ dah nak exit dah ni. Banyak ada satu hartanah MJ boleh jual, selesaikan 5 loan hartanah lain. Wow. Jual satu hartanah boleh settle 5 hartanah lain. Dan 5 tu jadi totally bersih. Ya. Income pun bersih. Wow. Antara strategi yang MJ buat, macam mana kita kena invest dalam hartanah ni, kerana hartanah ni apabila dah fully paid, kita boleh legasikan hartanah kita untuk teruskan generasi kita adalah generasi yang kaya, yang boleh berjasa. Sebab kalaulah kita tak gerakkan generasi kaya ni, sampai bila kita nak berjasa, kan? So bila anak-anak MJ dapat hartanah yang dah fully paid, tapi kena ingat mesti diagihkan dengan betul, kerana belum tentu iman boleh diwarisi, kan? Iman tak boleh diwarisi, kan? Bukan belum tentu, memang iman tak boleh diwarisi. So kerisauan MJ adalah kalau anak kita tak pandai manage harta-harta yang kita legasikan tu. Antara solution yang MJ buat daripada hartanah ni, semua hartanah-hartanah yang MJ sewakan, yang sekiranya MJ meninggal, akan di fully paid dengan takaful, perlindungan. Make sure kalau ada hartanah berhutang, mesti ada perlindungan takaful, yang mana MJ selagi MJ hidup yang MJ boleh selesaikan, MJ selesaikan. Sebab MJ pun ada video misi cepat langsai hutang rumah, daripada 30 tahun boleh jadi 20 tahun saja. So nak cepat langsaikan ketika hidup. Kat mana nak cari tu? Kat mana nak cari tu? Cari MJ di bio lah. Okay. Di bio. Alright. So jadinya selagi hidup cepat selesaikan hutang, dan bila tak sempat selesai hutang, kita protect dengan takaful. Dan apa yang MJ rasa boleh didesain yang sangat best tentang hartanah ni ayat, MJ nak kongsikan antara strateginya adalah hasil sewa selepas kematian MJ, 35% perlu di-reserve untuk preparation maintenance, preparation cukai pintu, cukai tanah, dan hasil sewa 65% berbahagi antara anak dan suami MJ sebagai passive income setelah ketiadaan MJ. Itu antara strategi hartanah yang MJ buat setelah ketiadaan MJ. So itu antara strategi untuk sedekah dan amal jariah yang berpanjangan tu untuk keluarga sendirilah. Dan finally, wakaf tetap wakaf. Dan MJ hope inilah perancangan kewangan yang bukan sekadar dunia tetapi boleh menyumbang kepada ukhrawi, insyaAllah. Okay, wow. Bestnya bercakap dengan MJ. Saya rasa macam seriously sangat banyak Masya lagi Allah, yang nak diulas. Dan semua penerangan tadi tu sangat-sangat padat dan tidak ada yang lari topik. Bayangkan Ahyat dah susun dah macam-macam soalan ni. Tapi inilah masa yang kita ada bersama dengan MJ, guys. Ahyat harap sangat anda dapat manfaat daripada sesi ini, kerana Ahyat sendiri melihat situasi rakyat Malaysia dengan keadaan kewangannya walaupun dah makin tinggi, tapi inilah cost of living makin tinggi, shrinkflation juga berlaku, inflasi pun juga berlaku, and harga hartanah juga terus mencanak-canak walaupun kadang-kadang ada tidaklah naik terlalu tinggi, tapi kerana dia dah memang tinggi, naik sedikit pun dia dah makin tinggi untuk rakyat biasa. So anyways, kami di Ahyat Ishak Show sangat-sangat rasa bertuah. Thank you so much MJ. Thank you Ahyat juga invite MJ, Masya Allah. Kalau ikutkan jadual MJ ni dan kesibukan MJ ni,
tak sepatutnya energetiknya macam itu. Tetapi ya Allah, saya ingat saya seorang je yang energi tinggi, tapi ya Allah, hai sahabat saya ni seorang yang Allah rezekikan. Sama-sama sahabat-sahabat semua support MJ, cari beliau di Instagram lagi, Instagram, TikTok, kat Facebook pun. Facebook MJ pun still sangat-sangat mantap Interesting kan? Masya-Allah. Ya, so and mana-mana program bila MJ buka program tu, rebutlah peluang and dapatkan buku-buku MJ. Nanti dalam description kita letakkan link untuk buku tu, kerana saya juga affiliate. Saya juga affiliate lah guys. Kena beli guys. Beli buku MJ. Beli buku MJ guna link dekat description. Link Ahiyat Ishak. Link Ahiyat Ishak. Ya, kalau anda nak support channel ni, belilah melalui link Ahiyat Ishak. Ya, beli. I love it. And juga untuk the apps pun apps myfinancialblueprint.co, insyaAllah sekarang masih web based. InsyaAllah MJ sedang dalam proses untuk upgrade ke mobile apps. Blueprint untuk 10 tahun. Siapa yang nak bersara, muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa, subscribe lah myfinancialblueprint.co. Wow, okay. So dah Ayat subscribe. boleh ulang balik? Bersara, Bersara, muda, kaya, berjasa, berjaya, bahagia, berjasa. Okay, let's do that again. Bersara muda. Okay. Kalau blueprint 10 tahun, kita boleh bersara muda. Okay. Tapi ramai orang bersara belum tentu muda. Okay. Ramai orang bersara belum tentu kaya. Okay, so kita ni apa ni? Apa namanya ni? Blueprint Apa? Blueprint 10 tahun tu MJ nak lahirkan individu yang boleh bersara, muda, kaya, berjaya, bahagia dan berjasa. Masya-Allah. Selagi belum berjaya, selagi belum bahagia, selagi belum berjasa, jangan stop mengurus kewangan dan kehidupan. Wow, what an ending. Wow guys, begitulah sesi. So follow laju-laju guys. Thank you so much. Begitulah episod kita hari ini, menceritakan tentang gaji rakyat Malaysia yang makin tinggi tapi makin susah juga nak membeli rumah, dan kita bercerita macam-macam isu kewangan. Anyways, kita akan berjumpa lagi dalam episod akan datang. Siapa lagi yang patut Ayat jemput? Tolong bagi tahu dalam komen. And apa lagi topik-topik yang anda nak Ayat dan tetamu ulas, anda pun boleh sebut dalam komen atau reach out in my social media So sehingga kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Kalau jelas hala tuju dan matlamat, setiap langkah jadi lebih tepat. Ilmu dulu baru tindakan, bukan ikut emosi tapi perancangan. Setiap keputusan hartanah adalah keputusan kewangan.